warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين والله خير الحافظ وهو أرحم الراحمين. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah memberi taufik dan hidayah kepada kita, memberi kekuatan kepada kita, memberi kesihatan kepada kita, memberi modal kepada kita untuk melakukan amal ibadah kepadanya pada malam bulan yang mulia ini. Mudah-mudahan amalan yang kita lakukan akan diberi ganjaran pahala oleh Allah SWT, dan mudah-mudahan juga sebagaimana keberkatan bulan Ramadan ini, doa yang selalu kita panjatkan kepada Allah SWT untuk Allah SWT redha kepada kita dan mengurniakan kepada kita syurga, dan Allah mengampunkan segala kesalahan kita dan menjauhkan kita daripada api neraka. Mudah-mudahan dengan kedatangan bulan Ramadan ini menjadi bekalan untuk kita tambahkan amalan dan menjadi penyebab untuk Allah bebaskan kita daripada api neraka dan kekal di dalam syurga nanti, insya-Allah. Untuk tazkirah pada malam ini, kita masih lagi, saya cuba ingatkan kita tentang Quran lagi, sempurna dengan 17 Ramadan semalam. Pada ni 17 Ramadan ni satu peristiwa besar turunnya Al-Quran, dan peristiwa besar juga berlaku pada 17 Ramadan, iaitu peperangan Badar. Perang Badar berlaku pada 17 Ramadan, Yaumal Taqal Jam'an, pada hari pertemuan, bertemu dua tentera, di mana kita lihat tentera Islam yang berjumlah lebih kurang 313 orang terpaksa melawan dengan 1,000 orang tentera musyrikin Quraisy. Dari segi percaturan menampakkan Islam akan kalah, kerana seorang orang Islam terpaksa berdepan dengan 3 orang kafir. So lawan 3. Kerana itulah keadaan cemas berlaku, sehingga kan Nabi berdoa pada Allah SWT dengan panjatkan tangan dia, angkatkan tangan dia sehingga jatuh serba dia ke bawah, kerana sungguh-sungguhnya Nabi berdoa pada Allah supaya Allah memberi pertolongan pada umat Islam yang sedikit, tetapi walaupun sedikit, keikhlasan yang ada pada tentera Islam pada masa itu telah menyebabkan Allah hantar pertolongan dia dengan para malaikat, yang semua sahabat dapat tengok malaikat itu naik kuda terbang, dan ada semuanya sebelum sepak tatah kepala musyrikin Quraisy, terkena dulu mari mana. Jadi gugurlah tentera-tentera musyrikin Quraisy yang ramai, termasuklah pemimpin dia Abu Jahal. Abu Jahal pun mati dalam peperangan tersebut.
Satu lagi musuh utama Nabi Muhammad di Mekah dan daripada Abu Jahal, ada seorang lagi Abu Lahab. Tapi Abu Lahab ni dia tak pergi perang Badar. Dia tak pergi perang Badar. Dia orang musyrikin Mekah pada masa itu mewajibkan semua orang pergi. Kalau siapa tak pergi, dia kena gaji orang lagi. Jadi Abu Lahab ni telah gaji seorang, saya tengok nama dia, untuk mewakili dia dalam perang Badar. Dan dia ada kata kalau pergi perang Badar kemungkinan guru juga, tapi dia tak pergi. Dia tak pergi, selamat dia. Tapi selamat pun, kisah kematian dia berpunca daripada perang Badar juga. Masa bila orang daripada peperangan Badar ini balik ke Mekah, yang cerita tentang kekalahan mereka yang memalukan. Kemudian ada seorang hamba saya yang menjadi pada seorang perempuan telah menceritakan, bila orang cerita tentang ada tentera orang tak nampak, maka dia pun cerita itulah malaikat. Maka Abu Lahab marah dipukul hamba tersebut. Tapi tuan pada hamba tu marah pula pada Abu Lahab, dipukul pula Abu Lahab. Sehingga pukulan daripada itulah menyebabkan Abu Lahab cedera, penyakit, sehingga membawa mati. Dan bila dia mati, Abu Lahab mati, mayat dia busuk. Sehingga keluarga dia sendiri tak sedan ni, pasal bau busuk. Sehingga mayat dia lepas gitu. Kalau di Mekah ada empat kubur Abu Lahab kosong. Ada juga orang mau pergi ziarah. Pergi ziarah juga Abu Lahab. Bukan nak hormat, nak ziarah, nak tengok. Nak tengok kesan daripada orang yang menentang Nabi. Jadi gitu. Itu Abu Lahab. Mati juga dia. Dan untuk tazkirah kita ini saya sebut sedikit tentang Al-Quran untuk kita tahu semua. Al-Quran ada 114 surah. Ada 114 surah. Itu disepakati oleh ulama. Ada selisih pendapat bahawa surah dalam Al-Quran ada 114. Dan dalam Quran ini juga terdapatnya perkataan Bismillah. Perkataan Bismillah sebanyak 114 kali juga disebut Bismillah. Tapi dalam satu surah itu, permulaan surahnya tak ada Bismillah, iaitu surah Bara'ah. Dia tak dimulakan dengan Bismillah, tak ada Bismillah surah. Tapi walaupun tak ada Bismillah, jumlah kerana setengah pendapat ulama mengatakan bahawa Bismillah itu sebahagian daripada Al-Quran. Setiap surah mula dengan Bismillah. Satu surah tak ada Bismillah, surah semua ada 114, tapi Bismillah ada 114 juga, kerana ada sebagian surah itu di pertengahannya ada disebut Bismillah, iaitu cerita tentang Nabi Sulaiman atas sorak pada Ratu Balqis. Dalam Quran disebut innahu min Sulaiman
wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Surah ini datang daripada Sulaiman, dan di perubahan surah ini ada tertulis bismillahirrahmanirrahim. Jadi campur sini jadi 114 juga. Jadi surah dalam Quran 114. Manakala bilangan ayatnya yang masyhur, bilangan ayatnya 6236. 6236 ayat. Ini selisih pendapat. Ada yang mengatakan, kalau masyhur kita kan nak sendiri tu, ayat Quran ada 6236 ayat. Itu sebenarnya pendapat itu tidak berapa masyhur. Yang masyhur pendapat 6236. Pasal apa jadi beza? Adakah ada ayat Al-Quran yang dia tak ada, sehingga mengikut pendapat orang jadi 1,200 lebih, ada pula 1,966. Kalau 1,200 lebih tu kurang ayat mana? Sebenarnya ayat tak kurang. Ayat tak kurang. Cuma jumlah bilangan ayat tu beza pendapat. Pasal apa beza pendapat? Ada setengah pendapat ulama dia kata bismillah itu ayat Quran. Ada setengah pendapat ulama dia kata bismillah itu hanya pembuka saja, bukan daripada ayat sebagai ayat Quran. Jadi dia tak bilang ni ayat, tak bilang ayat tu. Ada juga pendapat yang mengatakan dalam Quran yang jadi kurang tu kerana mereka tidak ambil kira. Setengahnya ambil kira, setengahnya tak ambil kira. Iaitu ayat-ayat muqatta'ah, ayat yang pendek, yang apa, huruf yang baca alif lam mim. Ada ulama yang kata ini bukan satu ayat. Bukan satu. Ada setengah ulama pula mengatakan bahawa ini satu ayat. Tentang alif lam itu tetap ada. Cuma ada ulama kata ini bukan ayat, ini sama tu jadi satu ayat juga. Jadi menyebabkan bilangan ayat itu kurang. Pasal dia tak ambil bila alif lam itu satu ayat. Ada semua ulama dia bilang tu alif lam itu satu ayat. Dalika kitabul la raiba fihi seterusnya bilangan ayat jadi bertambah dah situ. Jadi ayatnya tetap tidak bubuh. Cuma bila dikira jadi bubuh, pasal orang ni kira satu ayat, orang ni tak kira. Orang ni tak kira. Macam juga apa ni? Baca Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah. Setengah pendapat ulama dia kata bismillah bukan ayat daripada surah Al-Fatihah. Kerana itu bila Tok Imam di Mekah, kerana dia memasak lain, dia tak baca bismillah. Pasal dia mengatakan bahawa bismillah bukan ayat daripada surah tersebut. Kerana itu dalam masa itu kadang-kadang bila dikata bukankah surah Fatihah ini ada 7 ayat, sab'ul mathani, 7 yang sentiasa diulang-ulang. Jadi kalau tak ada bismillah, jadi ini ayat lah surah Al-Fatihah. Pasal bismillah tak ada. Tapi jadi 7 ayat juga. Kerana pendapat ulama ni, dia kata suratal ladzina an'amta 'alaihim, ayat yang ke-6, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ayat yang ke-7. Jadi Fatihah menjadi 7 ayat juga, walaupun tak kira bismillah sebagai ayat. Itu selisih pendapat ulama. Ikut mazhab kita, baca bismillah itu adalah wajib kerana bismillah sebahagian daripada surah Al-Fatihah.
itulah sedikit kita sekira mudah-mudahan menjadi panduan pada kita, menjadi pedoman pada kita, pada diri saya dan juga tuan-tuan semua. Wallahu a'lam.